Sepatutnya dalam perjalanan balik, nak balik KL ni, tapi singgah Muar kejap. Kan kita berada di Muar kejap, kita nak tengok apa, nak makan, nak cari makan. Perut lapar kata. Kita tengok apa, jaga kamera kata. So kita akan untuk makan lagi nanti. Ni lorong apa ni? Lorong karat. Oh, ada lorong karat semua. Oh, pasar karat dah, pasar karat. Ni sih. Lobby ke kalau ada tempat makan? Boleh? Tak tahu? Tak apa, kita jalan-jalan dulu. Jalan-jalan dulu. Apa? Baik. Okey. Ya. Apa tu? Siapa? Nak selfie jumpa kat sini. Okey. Boleh. Sekali je. Dapat tak? Takut dia cahaya. Tu terang. Yeay. Alhamdulillah. Okey. Cuti Cuti ni? Daripada Batu-Bat nak balik KL lah ni. Balik KL dah. Menyinggah sini kejap. Menyinggah tak tahulah, tengok apa yang ada kat sini kan. Okey. Sampai ke belakang. Okey. Sama. Okey, saya ke belakang je. Okey, pelan-pelan Wow. Aduh, pelan-pelan kita jalan. Kita tengok. My God, dah. Okey, kita nak tahu mem nak cik apa. Saya tak tahu mem nak cik apa kita. Ya, saya. Why? Sukun lah. Lama pun. Ada join dengan Ubi lah. Mana nak jumpa guys? Mana nak jumpa? Tak jumpa guys. Daripada mana bang? Saya daripada Batu-Bat. Daripada Batu-Bat nak balik KL ni. Nak balik KL termenyinggah ke sini lah. Okey, selamat. Boleh. Mana kamera? Kamera mana satu kamera? Saya tengah tengok. Okey, Dapat. Kau ada saudara kat Aitam kan? Kat mana? Aitam kot. Husin dengan Aminah. Aitam tu 18. Aitam Ada saudara abang kau. Ya kot. Ni belah-belah arwah ayah ni. Kan. Dapat tak kamera tadi dapat? Pasal gelap tak tadi? Tak. Pasal dia lighting ni lebih terang ke sana. Tak, kamera sana. Kita kat sini. Duduk diam. Pasal apa? Dia punya lighting terang. Okey, saya rasa lebih terang. Silau juga? Habis mana? Sini boleh? Boleh. Okey, dia nak sini okey lah. Okey, baik. Kau tak tinggal tempat aku? Tak. Aku jangan aku. Besok gym dah buka lagi. Buka gym kan? Ambil abang sarung ni. Ya, dapat. Okey, baik. Buat macam ni. Macam Tak apa, boleh. yes. Okay, 1, 2. Okey. Semua mereka sini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Berapa lama dah kat sini? Dah berapa lama dah? Dah 2 tahun lebih. 2 tahun sini Lepas gym kan gym tutup je. Yalah. Ya. Sila nak bergambar dan dah jumpa saya kat sini. Okey, ambil. Okey, jap. Sini. Semua dah jumpa kat sini. Abang sini. Sini.
Dapat okey sama okey buat baik. Simpan tu gambar buat kenangan tu. Makasih banyak. Okey sama. Sekejap, Baik. Ya ya. Customer saya minta saya Ah. ambil gambar. Okey, abang posing sikit bang. Alamak, retak juga kan ni. Santai. Okey buat sama. Okey, ke depan Kejap jalan-jalan. Ayo, angin sedap. Nak gambar, semua nak gambar. Mana kamera cepat mana kamera kat sana. Kita kat sini. Mana? Kat mana? Okey. Okey boleh sini. Boleh. Okey, lampu okey, lighting okey. Okey gam. Okey, terima kasih. Dapat Okey sama buat. Sampai juga. Tu kita. Kamera rumah follow. Dah agak dah dia buat live. Yalah tu ada makanan ke apa kata kan Oh ya. Oh hati. Okey itu tak pernah biasa balik siang kata kan ni balik ada apa saya ni beli apa balik mall kat sini. Pembalik bulat. Pembalik bulat dia. Oh pembalik bulat panggil dia. Orang luar panggil dorayaki. Oh dorayaki. Dia pembalik bulat. Okey. Dia ada viewer yang Joey buat. Siapa dia? Joey yang artis tu. Okey. Joey. Dia yang buat. Ada part yang dia buat. Okey. Oh sedap angin. Sini memang angin. Angin buat. Dah macam kat luar negara kita. Betul. Kan kita tengah musim libur. Kan ni. Kadang-kadang kalau angin sangat semua boleh terbalik ni. Oh ya, kuat ni angin dia. Kuat angin dia. Belakang bangunan kuat, depan tu lagi kuat. Betul lah. Oh, kuatnya angin. Kalau orang datang sini banyak orang cari bandel. Bandel lah. Dia main kat sini, gila kat sini bandel Okay, lah. so kita nak makan apa? Kita nak makan apa ni? Makan baju-baju lah. Tak tahu lagi. Hari ni Ahad. Besok dah Isnin. Saya boleh suggest dekat Pasir Pagung. Ada Mak- food court tapi dia food court lah. Dia food court. Yang depan ni ada apa lah? Dia macam buat tempat lepak juga. Okey. Dia- Tadi nampak ramai. Yang kat Ramai. depan lah kan. Makanan produk dia tak ada macam ada makanan. Cuma dia bukannya makanan murah. Okey. So tak ada lah mi Bandung. Tak ada mi Bandung tak ada. Tak ada. Kalau nak mi Bandung boleh pergi dekat Bentayan. Dekat? Kat mana? Bentayan. Bentayan. Basting kalau Bus stand, cek Google Basting Pagung. kat situ. Dia macam jalan Dekat. ni. Okey jalan ni okey. Straight je. Straight je. Okey akan Lepas jumpa. flight, depan tu. Dia ada Okey. dua food court tau. Ada satu kat sini dengan kat belah sana. Yang belah sana yang ramai orang. Ramai orang okey. Bercari. Okey. Yang biasa gila dia mi Bandung. Mi Bandung, Nasi ayam Belanda. Nasi ayam Belanda. Okey, mi Bandung kita. Mi Bandung more. Saya harapkan mudah lah kalau dekat kalau hari Ahad ni. Aha. InsyaAllah mudah lah. Ya. Dia ada kawasan parking. Okey, terus ni. Mana jumpa traffic light? Traffic light sebelum ke selepas? Selepas saya flight, Selepas traffic light, ada food court yang pertama, food court yang kedua. belah kiri okey. Food court okey. Kita akan cari. InsyaAllah kita akan cari mi Bandung. Kalau dah tak ada tempat kita akan pergi situ lah. Sama makan western tu sedap kan? Angin sedap guys. Sedap angin. Okey, terima kasih. Jom. Mem cik apa tu? Pusing lagi. Tak payah. Bye. Video apa lagi? Saya dah buat video mak. Nampak ni depan ni. Dah. Kita punya Buat video apa tu? Video apa? cuba kenalkan tempat kita orang ni. Apa nama tempat ni? Lorong Karat. Lorong Kerat tadi saya nampak. Okey. Dah guys. Dah kena roadblock dah saya. Ada buat review ke? Tak ada, saya tengah buat saya punya YT saya ni, YouTube saya. Mana ni? Mana kamera? Mana? Mana kat depan? Depan situ okey, depan situ okey. Depan situ okey. Baik.
Oh yo, semua pakaian bandel guys. Pakaian bandel ni, kalau kata saya tak pakai, bohong. Saya pakai pada tahun 80-an. Zaman-zaman saya lepas sekolah dengan kawan-kawan saya semua. Dia punya apa, memang bandel lah. Kawan jual dulu. Ingat lagi saya. Inilah dia pakai bandel. Oh. Semua daripada luar negara tu pakainya. Bandel. Hai. Nak gambar boleh? Mana kamera cepat? Mana kamera? Mana? Mana kamera? Mana kamera? TikTok ke ni, Bang? Cepat. Boleh? Bab kat sini sikit. Ke kamera depan sana? Pasal ni cahaya ni lebih kuat. Kamera kat sana. Boleh? Mana cepat? Boleh, okey. Kamera tu. Boleh. Nah, jom. Boleh. Okey. Boleh. Tu ramai-ramai sikit. Sini, masuk, buat. Boleh, masuk. Masuk. Okey. Sebelah beg kau, sana beg. Sini beg. Ada lah beg. Tak nampak ada. Oh, tak nampak. Dapat lah. Okey, sama buat okey. Simpan buat kenangan gambar. Okey, jom. So, mana ayat dia tadi? Oh, kat sini lah. Luar dia kat sini lah. Mana dia? Ui, ini apa ni? Apa ni? Karat muar. Boleh nampak? Pasal karat muar. Alhamdulillah. Lorong karat muar. Okey, daripada Batu Pahat saya nak balik ke KL sekarang ni. So saya daripada sini tadi. Biasa saya akan kalau muar ni saya akan singgah ke belakang ni. Beli apam balik doraki. Oh, kiri. Apam balik muar kan. Orang KL mesti singgah situ ni. Dah biasa kan. Singgah. Jadi saya ikut jalan belakang tu. Saya jalan sini tadi. Saya nampak ada orang jualan. Saya tak perasan kat sini tadi. Memang tak perasan. Pasal saya duduk belah kiri kan. Nampak. Cakap dengan mem. Laparlah nak cari makan lah. Itu turun kejap. Itulah cerita dia. Dapat menikah. So macam mana kita punya video? Kalau datang ke Muar, okey. Singgah ke Lorong Muar. Operasi hari Jumaat, Sabtu, Ahad. 3 hari 3 hari. Okey, siapa-siapa Nari alam. Wife dia, adik dia ada. Kontan abang ya cakap. Kalau ni. Okey, so mana yang singgah ke Muar. Okey, mana-mana yang berada di Muar boleh singgah kat lorong karat Muar. Okey, alright. Okey, mana-mana yang berada ataupun menyinggah di kawasan Muar ni, Bandar Muar kan? Bandar Muar. Okey. Kat kejap. Okey. Okey, siapa-siapa yang berada di kawasan Muar ataupun yang berdekat area bandar ni, boleh datang singgah dekat kita punya lorong karat Muar. Macam-macam aktiviti ada kat sini. Macam-macam jualan baju, bandel dan sebagainya ada kat sini. Saya pun baru sampai tapi saya dah masuk dalam tadi, memang best guys. Dia punya aktiviti tu dalam 3 hari lebih kurang Hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Betul 3 hari. 3 hari datang. Datang kita support kita punya kawan-kawan kita kat sini. InsyaAllah moga murah rezeki kita dan juga orang semua. Baik, kita jumpa lagi kat sini. Lorong karat Muar. Datang sini guys. Jom, let's go. Okay. Pelan-pelan guys, jalan pelan-pelan. Orang dah nampak Sazali Samad habis. Saya kena roadblock guys. tak boleh buat apa, itu lumrah kehidupan. Tapi di sebalik macam ni pun kadang-kadang peminat yang bagi sokongan kita, support kita kan, yang buatkan kita berjaya di satu level. Bukan level biasa-biasa, bukan level Asia, level dunia guys. Alhamdulillah. Ini semua daripada Allah juga bagi saya. Ini semua atas sokongan rakyat Malaysia juga.
Tapi kita support dia orang punya perniagaan apa semua. Apa saja perniagaan kita support untuk orang Melayu kita. Orang Bumi Putera kita. Ya, orang kata kita dah apa dah. Dah mengalami masa zaman-zaman PKP 3 tahun, struggle nak cari duit apa semua. Sekarang masalah. Wih, itu jumpa apa? Alamak, anakku Sazali. Anakku Sazali nampak tu. Anakku Sazali. Anakku Sazali, dengarlah. Anakku Sazali, guys. Terjumpa pula kat sini. Anakku Sazali kan anak bapak, nampak anak bapak. Aduh, okeylah kita ke dalam. Jom. Let's go. Nama dia apa ni kita nak masuk pasul lokal. Pasul lokal, guys. Dia Sabtu, Ahad, Sabtu dan Ahad. Okey, kita masuk ke dalam lah. Kita tengok apa yang ada makanan, jualan apa semua. Jom kita ke dalam. Let's go. Jom. Oi, ada makanan. Aduh, guys. Apa tu? Anak. Muka salam baik-baik. Daripada mana bang? Daripada mana? Daripada Batu nak balik KL ni. Saya singgah sini jap. Ada show? Tak ada apa. Balik untuk ni apa? Cuti jap. Benda tahun baru ni kan. Balik jap lah, balik kampung kejap. Boleh. Mana kamera? Ni. Kamera. Abang sini. Anak siapa ni? Anak siapa bukan. Dapat dah. Abang buat kenangan Okey, baik. Tak ada. Sana. Makan apa? Itu? Jalan mati. Oh ya. Jalan mati. Aduh. Jalan mati. Baik, nama aku sampai. Sama. Menyinggah kejap. Oh, ada stage lah, guys. Kopi latte. Churros. Anak suka churros Nah, cur. Vietnam roll. Oh, durian Ada apa? Waalaikumsalam, baik. Jaga Alhamdulillah, saya singgah kejap. Ada apa kat sini? Shooting ke? Tak ada, saya nak balik KL sebenarnya. Tapi singgah kejap. Daripada Batu saya ke sini nak balik KL lah ni. Pasal saya nampak ada terang-terang apa? Ada jualan apa ni? Itu yang datang kejap. Datang kejap. Saya sempat singgah belah depan tadi. Apa lorong karat kan? Lorong singgah. Dah orang semua nampak saya. Ada apa? Tu pun. Pasal ingat nak cik makan kat situ tadi. Oh tak ada, pasal dia pakai bandel kan bukan. Sini nampak makan. Tak apa. Kan apa-apa saja saya jalan tengok pusing-pusing dulu kan. Alhamdulillah sampai juga kat sini. Sampai juga. Kena memang nombor. Itulah ada orang kata dekat apa traffic light ke mana tadi kan. Dia kata dekat depan tu dia saja saya. Dekat apa nama Bentayan? Bentayan. Bentayan dia kata. Apa? Lapor ni kot. Pusing tu. Ya, baik okey. Boleh. Mana kamera? Kamera di sana. Pasal dia punya lampu terang kat sini. Mana? Sini. Siapa lagi? Kakak sini. Kakak sebelah sini. Buat kenangan. Dah jumpa kat sini. Kamera okey. Dapat tak? Alhamdulillah, terima kasih dah jumpa kat sini dah. Okey, baik. Semua jumpa kat sini. Sini Lagi, siapa lagi? Cepat. Boleh lagi. Cepat masuk. Wah. Okey. Baik. Alhamdulillah. Boleh. I pernah nampak you Kat punya mana? advertisement. Oh ya. Dulu kan, dah lama. Betul. Okey. Okey. Terima kasih. Saya sama. Oh, you semua ke? Saya nak balik KL. Oh. Saya singgah sini jap lah.
cari makan apa semua kan. Saya daripada Batu Pahat. Terus datang sini lah, terus balik KL. Saya cuti je lah, cuti. Cuti lah. Cuti tahun baru ni kan. Cari makan dia. Okey, baik Ada apa? Wah, nak dapat dah. Oh, yo. Wah. Ini apa lagi? Ada makanan apa? Apa ni? Ini apa? Kejap. Ni apa? Tu buah tu okey tak? Banyak apa nak? Nampak? Oh, sedapnya anak punya. Anak punya. Okey. Say. Hai. Hai. Jom. Apa tu? Hah? Nak bagi awak takut. Takut? Apa tu takut? Nak belanja takut. Takut. Mexican food. Dia makanan macam mana ni? Dia Mexican food. Mexican dia food. hanya guna isi ayam dan isi daging saja. Okey. Okey. Dia campur dengan apa jap? Kita ada campur sayur dengan sedikit cheese. Saya nak bagi je. Cheese. Cheese Kejap. tak mau? Cheese cheese saya tak nak cheese. Tak nak. Okey, saya pun tak cheese. Okey. Dia habis tu letak apa lagi? Dia punya letak apa lagi? Sayur bawang lah. Sayur bawang. Okey. Cheese nak tak? Ini apa? Sos cheese. Tak. Saya nak sos sikit je. Sos chili dah. Yang ni sos Mayonnaise ada? daun ketumbar. Ni dalam ni mayonnaise. Mayonnaise saya tak nak. Oh, tak nak Tak juga. nak. Kalau nak sos chili je ke? Sos chili ikut. Okey. Nak sos Ini apa nama dia? Ini sos cheese. Yang Sos ni cheese. sos daun ketumbar, cili padi dan bawang putih. Boleh Dan sikit. mayonis. Sikit. Sikit boleh. Saya tak nak banyak-banyak tu. Okey, boleh. Macam je sikit. Saya nak try. Waalaikumsalam. Bye-bye. Air mata. Sebelah. Okey. Okey. Dapat. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak bagi saya. Terima kasih. Dia suka makan healthy food kan? Dia suka very healthy. Okey. Terima kasih. Okey. Moga murah rezeki. Amin. Amin. Sama Okey. ke? Batu Pahat kat mana? Batu Pahat dekat Kampung Baru Peserai Oh, saya. saya orang Batu Pahat juga. Orang Pak Imam. Pak Imam. Macam Okey. Dia orang Paris. Orang Batu Pahat. Okey, terima kasih Okey. Mana kat mana? Dekat mana? Sini sana. Sini. Okey. Saya nak ambil abang abang. Ya, saya. Kalau nak pukul saya bagi. Jangan pukul. Ya, dia ambil gambar mana? Kamera Ibat. Mana kamera? Okey. Okey, baik. Ni nak buat macam mana bang? Buat Ah. nyanyi ke buat macam mana? Tak kisah buat apa-apa bodak buat apa pun. Okey. Okey, kek. Kita bagi kek juga. Abang. Oh, ada nak bagi sikit juga. Okey. Bang, Alhamdulillah, terima kasih banyak. kalau Moga saya murah sikit. buka baju sama besar ni lah. Lebih kurang. Betul. Okey. Dah juga. Okey. Dia nak sebelum dia. Oh, ya. Saya tengah sizing ni bang. Okey, Dapat. Okey, alhamdulillah. Masih banyak Okey, bang. sama. Okey, bang. Dah berapa lama kat sini ya? 2 minit ke? Berapa lama dia kat sini? 3 bulan. 2-3 bulan ke. Okey, alhamdulillah. Semua dah meniaga puasa karat. Saya nak balik KL ni. Saya ternampak sini ada lampu-lampu tu kan. Jadi saya pun turun nak cari makan. Betul saya lapar ni. Itu turun kejap. Saya Itu risau kalau turun. bang lapor.
Lapor. Mana dia? Oh ni suaminya. Okey ah. Rezekilah jumpa kat sini. Kepekkan sikit. Ah. Tak, kalau kau kepes kan nampak sama. Kita dapat. Siapa buat baik ah. Rezeki dia nak bagi saya kan rasa Makan dua. rezeki guys, rezeki orang nak bagi saya akan cuba makan. Tu makan apa? Ha? Kat situ ada? Tak ada tempat duduk itulah masalahnya kita tak ada tempat duduk. So kita ada makanan ni lagi tadi. Rezeki orang bagi saya ni. Nampak. Oh ada di situ. Okey, terima kasih. Alright. Alhamdulillah, moga murah rezeki. Ya. Terima kasih banyak. So mana? Baru duduk. Padahal nak dah beli makan sikit. Tapi rezekinya tu orang nak belanja saya makan. Nak bagi saya rasa makanan dia orang. Air, kedai kopi, alhamdulillah, terima kasih kedai kopi kita punya air warung-warung apa? Warung tak sangka pun bagi air kat saya ke. Lepas tu apa lagi kita punya Charros Takos pun bagi. Lepas tu kek yang street bite pun bagi saya juga. Keropok Q-Piece pun bagi saya. Rezeki ni rezeki saya lah. Saya boleh makan lah dengan anak ni. Dengan acap kali boleh makan. Anas. Memang rezeki lah. Orang nak bagi saya merasa dia punya masakan makanan dia. Kena makan jugalah. Kena makan juga. Jap. Oh, lembutnya. Jap. Jap guys. Lembut. Jap. Sedap. Air warung tak sangka. Okey. Jap. Air kedai kopi pula. Biasa. Dia punya masam dia sedap guys. Dia punya masam dia memang sedap. Tadi churros pun saya makan tadi. Takos. Churros pula. Takos. Dengan kita punya kek ni. Kek ni pun ada guys. Takos pun dia makan. Rezeki orang bagi saya. Rezeki dia daripada street bike. Bagi saya. Alhamdulillah. Moga dimurahkan rezeki dia orang. Peniaga-peniaga yang di sini. Peniaga yang meniaga kat sini, alhamdulillah. Makan kan, makan yang tak makan. Lembut lah. Kenyang dah makan. Kenyang dah makan. So apa lagi nak gerak balik lah. Betul-betul balik. Ni masuk betul-betul. highway terus. Nak gerak balik, jom. Okey, jom. Balik. Action. Bicep bang. Bang, keluar bang.
Allah.